kita sekarang berada di salah satu tempat yang cukup signifikan, yang cukup sesuai kepada pelajar-pelajar perubatan yang mungkin mencari kaitan antara perubatan dan juga dunia Islam itu sendiri. Dan kalau kita dapat lihat di sini, di dalam unit ini terdapat berbagai jenis ramuan herbal. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa ulama besar yang menjadi kekuatan Sultan Muhammad Al-Fatih iaitu Syekh Aksan Sidin sendiri merupakan seorang yang sangat pakar dalam perubatan herbal ataupun mungkin dalam bahasa moden sekarang kita namakan homeopati. Imam Asy-Syaukani meriwayatkan bahawa Syekh Aksan Sidin ini merupakan seorang ulama dan juga dalam istilah sekarang boleh juga dikatakan sebagai seorang doktor yang mampu untuk merawat penyakit jasad dan juga penyakit jiwa. Malah beliau ada menulis satu kitab yang bertajuk Ma'datul Hayah yang mungkin memberi maksud bahawa beliau ni adalah orang yang mampu untuk berkata-kata dengan tumbuh-tumbuhan. Inilah antara kelebihan ulama yang berada di belakang Sultan Muhammad Al-Fatih yang memiliki kepakaran yang bukan sekadar dalam bidang agama namun juga seorang yang cukup kompeten dalam bidang perubatan. Sikit. Ni founder homeopati. Sikit. Samuel Hahnemann. Hahnemann lah? Bukan.